Abang makanlah ya. Abang kan lapar. Abang, mak kan pesan kena utamakan suami. Lagipun nasi ni tinggal cukup-cukup je untuk abang. Abang lupa cara nak solat Abang jangan risau. Kita solat sama-sama. Abang ikut Nur ya. Abang, Nur redha abang kahwin dengan adik Iman. Abang kan nak sangat jadi ayah. Nur nak jadi ibu. Nak, abang. Aku mula terfikir, macam mana pula dengan nasib bayi dalam perut aku ni? Dengan malapetaka yang tak pernah aku duga akan berlaku secepat ini.